Kalau korang dengar bunyi ini, terus rasa macam kat Timur Tengah bukan? Tapi sebenarnya inilah gambus, alat muzik tradisional yang orang Melayu pun bangga gunakan. Gambus ni asalnya dari Timur Tengah. Dia macam gitar tapi tak ada fret dan bunyi dia lebih lembut dan mendayu. Zaman dulu, orang Arab bawa gambus ke Nusantara masa berdagang dan berdakwah. Orang Melayu terus jatuh cinta dengan bunyi gambus ni. Dan sampai sekarang, gambus jadi tulang belakang muzik zapin, gazal dan irama padang pasir. Suara dia memang buat hati korang cair. Yang best, sekarang gambus pun dah masuk ke dalam muzik moden. Dari nasyid sampailah ke indie, gambus digunakan oleh segenap orang dan lapisan masyarakat. Jadi lain kali kalau nampak alat ini, ingat ini bukan sekadar gitar petik biasa. Ini ialah warisan muzik Melayu yang penuh dengan jiwa.